Dia potong bajet kesihatan. Itu hari 3 bilion tuan-tuan. Bajet Kementerian Kesihatan yang mana ubat lah, bayar overtime lah, nurse lah, dia potong 3 bilion. So macam mana dia nak tolong orang-orang miskin pergi hospital? Dia pergi Johor nak beli insurans pula dah, nak perkasakan hospital swasta. Ini tak masuk akal. Kalau dia buat macam itu, yang untung siapa tuan-tuan? Saya bila first impression tuan-tuan, perempuan, bila nampak saudara Awang ni saya sukalah. Saudara Awang ni. Saya suka. So, kalau saya pengundi simpang jeram ni memang saya undi dia lah tuan-tuan. Nampak daripada tengok cara dia berucap dan semua. Saya tengok saudara Awang berucap lebih mesra, lebih disukai dan lebih tenang daripada Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim, saya tengok dia berucap. Tuan-tuan tengok dia berucap tadi tak tuan-tuan? Serabut. Sikat rambut pun tak sikat. Macam mana, macam sakit pun ada saya tengok. Kelang kabut Anwar Ibrahim tadi dia berucap tuan-tuan. Dia cakap apa tadi tuan-tuan? Dia kata, tadi saya dengar dia berucap. Dia kata, ini Johor dia kata. Kalau menang pun dia jadi Perdana Menteri, kalau kalah pun dia jadi Perdana Menteri, dia cakap tuan-tuan. Dia cakap macam tu. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya apa? Maksud dia tak kisahlah. Betul tak? Tak ada apa-apa efek kesan pun pada dia, dia kata. Kalau tak ada apa kesan pada dia, dia pun tak kisah. Kita pun kisah ke nak bagi undi pada dia tuan-tuan? Baik tak payah, betul tak? Kita bagi dia menang pun dia tak kisah, dia kalah pun tak kisah. Baik kita bagi dia kalah je lah, dia tak kisah. Tapi sebenarnya saya ingat dia bukan tuju pada kita tuan-tuan. Dia tuju pada siapa tuan-tuan? Dia tuju pada timbalan dia. Timbalan orang sebelah dia. Dia kata jangan cakap lebih-lebih, dia kata. Nanti kalau menang ke kalah aku Perdana Menteri juga. Esok kan kalau nak minta projek, minta dengan siapa? Tuan-tuan mungkin itulah maksud dia barangkali tuan-tuan. Lepas itu, petang semalam ke tak salah saya, dia umum manifesto. Manifesto dia umum. So saya pelik tuan-tuan. Apa benda lagi PH ni nak umum manifesto Ustaz? Dulu bukan dia dah umum manifesto, betul tak? Dia tunai ke tidak? Dah dulu punya pun tak tunai. Ini Mazli ni yang dia orang kata nak jadi Menteri Besar Johor ni. Tuan-tuan nak bagi ke dia jadi Menteri Besar Johor tuan-tuan? Itu yang saya cakap simpang Renggam itu. Bila nak masuk simpang jeram ni, saya teringat simpang Renggam. Sebab Mazli tu cakap dulu kalau PH menang, tol simpang Renggam tu ada ke tak ada tuan-tuan? Dia kata dia hapus tapi tak hapus juga. Macam Ustaz cakap tadi tu PTPTN dan sebagainya. So apa benda lagi ni nak cakap pasal manifesto ni? So kita dengar dia cakap hancing je lah mungkin tuan-tuan. Dia sembang je lah. Tapi saya nak ulas sikit lah. Alang-alang kita buat live ni. Saya nak komen sikit pasal manifesto dia. Sebab saya nampak tadi BN Barisan Nasional tak ada komen sangat. Dia komen secara on the surface sajalah. Ada 9 manifesto dia. Saya nak komen satu aja. Pasal kesempitan masa tuan-tuan. Dia kata pasal hospital. Tuan-tuan dengar pasal skim kesihatan ni. Dia janji, dia kata dia nak bagi skim insurans kesihatan kepada 500,000 orang Johor. Skim insurans ni tuan-tuan adalah pakai hospital swasta. Betul tak? So saya nak tanya mereka ini, buat apa kalau nak bantu orang miskin, buat apa pakai hospital swasta, betul? Orang miskin tak pergi hospital swasta, betul tuan-tuan? Orang miskin pergi hospital kerajaan. So patutnya kita tambah kapasiti hospital kerajaan. Betul tak? Saya pernah bawa isu ni di Selangor, negeri saya. MB Selangor ni bukan Johor tuan-tuan. Tapi dia pergi balik Johor, orang tak nak dengar cakap dia tuan-tuan. Dia negeri saya, dia buat hal tuan-tuan
Di negeri saya, dia jadi MB, dia nak pacak ladang babi tuan-tuan. Kita tak bagi. Dia balik Johor, dia berani ke tak nak pacak ladang babi di Johor? Tak berani pula tuan-tuan. Dia berucap. Di Selangor, dia buat skim kesihatan macam tu lah. Dia pergi beli insurans. Lepas itu bagi pada orang pergi hospital swasta. Dia kata sebab hospital kerajaan ni dah penuh, dia kata. Tapi saya cakap macam ini. Satu, itu tidak menyelesaikan masalah kita. Ramai orang miskin pergi hospital kerajaan. Patut kita tambah bajet hospital kerajaan ini. Dan tambah kapasiti. Bukan bagi duit pada hospital swasta melalui insurans. Betul tak? Ini apa dia buat kajian persekutuan? Ini saya nak cakap pada Anwar Ibrahim. Apa dia buat? Dia potong bajet kesihatan. Itu hari 3 bilion tuan-tuan. Bajet Kementerian Kesihatan yang mana ubat lah, bayar overtime lah, nurse lah, dia potong 3 bilion. So macam mana dia nak tolong orang-orang miskin pergi hospital? Dia pergi Johor nak beli insurans pula dah, nak perkasakan hospital swasta. Ini tak masuk akal. Kalau dia buat macam itu, yang untung siapa tuan-tuan? Syarikat insurans dengan hospital swasta lah. Dan mereka ni, syarikat insurans dengan hospital swasta ni, dia ada motif keuntungan. Betul tak? Dah kita kerajaan kena bayar keuntungan dia berlipat-lipat macam mana ni? Setiap tahun kalau premium ni naik, macam mana kita nak tanggung? So daripada buat itu, jangan potong bajet hospital persekutuan. Betul? Itu patut dia buat, bukan potong berapa 3 bilion persekutuan punya hospital. Lepas tu pergi beli insurans. Suruh kita pergi hospital swasta. Alih-alih nanti syarikat swasta, hospital swasta ni yang untung, dengan jual insurans ni yang untung. Kerajaan kena bayar tuan-tuan. Ini yang saya rasa apa yang dia buat ni tak betul. Lepas saya bising, kita bising lah. Orang PAS bising. Berbulan-bulan kita bising, dia potong 2 bilion bajet ni kan. Baru 4 hari lepas, Kementerian Kewangan umum dia kata, oh tak jadilah potong 3 bilion. Baru dia umum. Lepas kita ni bising. Tak jadi potong 3 bilion, potong 500 juta pula dah. 500 juta tu banyak ke sikit tuan? Banyak juga. Sebab itu saya nak cakap pada Anwar Ibrahim dengan kajian PH ni. Jangan potong langsung bajet kesihatan, betul tak? Tak payah belilah insurans ni. Sebab yang kayanya insurans ni, syarikat insurans dengan hospital lah, hospital swasta, buat apa kerja dah. Kalau kita bayar premium ini tiap-tiap tahun, dalam 10 tahun boleh buat hospital baru, tuan-tuan, saya tak tahu berapa dia bayar premium. Itu pasal saya nak cakap, bila dia buat manifesto ni, kepentingan siapa yang dia tengok ni sebenarnya? Kepentingan kita ke kepentingan syarikat-syarikat ke? Saya tak tahu, kena tanya dia lah tuan-tuan. Ini apa yang dia buat ni tak masuk akal. Lepas tu keadaan ekonomi pun tak bagus. Dia cakap keadaan ekonomi bagus, keadaan ekonomi bagus. Dia kadang-kadang bila dia pergi satu ceramah, dia kata keadaan ekonomi bagus. Pergi ceramah lain, dia kata kita dalam krisis. Dia kata, so mana satu mana ekonomi bagus ke dalam krisis, betul tak? Sebab itu saya cakap, dia ni cakap kejap lain, tuan-tuan. Kita boleh percaya ke? Tak boleh percaya dia ni.